Untuk tahun 2025, Honda Wave Alpha kembali dengan wajah yang lebih segar. Tapi persoalannya, adakah ia sekadar kosmetik? Dengan 4 pilihan warna baru tapi enjin yang masih sama, cukup kuatkah lagi formula motor rakyat ni untuk terus kekal di atas? Jom kita tengok sama-sama. Kalau sebut je Honda Wave Alpha, semua orang tahu kan, inilah dia, motor rakyat. Dari jalan bandar sampai ke ceruk kampung, motor inilah yang jadi tulang belakang pengangkutan harian kita di Malaysia. Ia bukan lagi sekadar motor, tapi dah jadi macam satu ikon. Okey, jadi apa yang baharu untuk 2025 ni? Honda nampaknya memilih untuk tak usik resipi kemenangan mereka. Sebaliknya, fokus utama kali ini adalah pada penampilan. Mari kita lihat barisan warna baharu yang direka untuk bagi nafas segar pada ikon jalanan ni. Pertama sekali, kita ada Radiant Red, merah menyala. Warna ni memang signature Honda kan? Nampak berani, bertenaga dan memang akan sentiasa menonjol atas jalan. Macam menjerit keyakinan gitu. Seterusnya, Nightfall Blue, biru yang malam yang nampak lebih premium dan matang. Sesuai untuk penunggang yang nak gaya yang nampak relax tapi tetap ada kelas. Pilihan ketiga, Metallic Silver. Yang ni nampak moden, nampak futuristik sikit. Garisan badan Wave Alpha yang tajam tu betul-betul terserlah dengan warna ni. Nampak laju walaupun tengah parking. Dan yang terakhir, semestinya Pearl Black. Hitam ni memang warna selamat. Sentiasa nampak kemas, tak lapuk di zaman. Membuktikan yang simple tu pun boleh nampak elegan. Okey, kita cakap pasal harga pula. Untuk 3 warna tadi, merah, biru dan silver, harga jualan yang disyorkan adalah RM5,309. Ni tak termasuk cukai jalan, insurans atau pendaftaran ya. Tapi ada satu benda yang menarik. Kalau anda pilih warna hitam, harganya lain sikit. RM5,259. Ya, murah sikit. Mungkin satu tarikan untuk mereka yang betul-betul praktikal. Dan kita kena ingat, Wave Alpha ni adalah sebuah kapcai. Ia bukan sekadar sebuah jentera. Bagi ramai orang, inilah kenderaan cari rezeki. Inilah yang menggerakkan kehidupan seharian berjuta-juta rakyat Malaysia. Baik, warna dah cun. Tapi, apa yang ada kat bawah tu? Enjin dia macam mana? Jom kita beralih pula untuk tengok bahagian enjin dan rangkanya. Dan inilah dia, sebenarnya tak ada apa-apa perubahan pun dari segi mekanikal. Masih enjin 109.2cc yang sama patuh Euro 4 dengan sistem suntikan bahan api PGMF. Kuasa dan tork pun sama. Nampaknya Honda betul-betul pegang pada prinsip kalau benda tu elok, jangan usik. Tapi, dekat sinilah magic Wave Alpha yang sebenar. Jimat minyak. Dengan hanya 1.41 liter, anda boleh pergi sejauh 100 km. Serius, dalam zaman harga minyak macam ni, ini memang satu kelebihan yang sangat-sangat besar. Ciri-ciri praktikal lain pun masih sama. Anda dapat brake cakra depan, ada ruang simpanan 7.3 liter bawah seat, penyerap hentak belakang boleh laras dan waranti selama 2 tahun. Cukup lengkap untuk kegunaan harian. Soalannya, macam mana motor yang simple macam ni boleh jadi legenda dekat Malaysia? Apa rahsia dia sebenarnya? Mari kita imbas kembali perjalanannya. Perjalanan dia sebenarnya slow and steady. Mula tahun 2011, lepas tu dapat upgrade besar tahun 2017 dengan suntikan bahan api tu. Dan sekarang, 2025, cuma kemaskini visual. Strategi Honda jelas, asas yang kuat cuma tambah seri sikit-sikit bila perlu. Kenapa orang suka sangat motor ni? Senang je. 1, nama Honda tu sendiri dah kuat. 2, harga second hand dia tahan. 3, dan ini yang paling penting, spare part ada kat mana-mana dan murah. Senang cerita, motor ni memang tak pening kepala nak jaga. Mestilah ada saingan kan? Pesaing utama dia, Yamaha EZ115. Boleh kata ini pertarungan antara dua gergasi. Wave Alpha ni untuk orang yang nak motor simple, jimat dan tahan lasak. EZ115 pula mungkin nampak lebih sporty sikit, ada ciri moden sikit, terpulang pada cita rasa masing-masing. Okey, lepas kita dah tengok semua ni, tiba masanya untuk kita buat satu kesimpulan. Dengan formula yang hampir tak berubah, adakah Honda Wave Alpha 2025 ni masih relevan? Kelebihan dia memang tak boleh dinafikan. Jimat minyak yang ekstrim, enjin terbukti tahan lasak, harga mampu milik, kos jaga pun rendah dan nilai jual balik pun tinggi. Ini adalah pakej pemilikan yang sangat bijak. Tapi, mesti ada tapi kan? Kelemahan dia pun jelas. Dah bertahun-tahun tak ada upgrade enjin,
Ciri-ciri moden macam port USB untuk cas telefon pun tak ada. Ruang simpanan pula tak muat helmet full face. Dan yang paling ketara, masih tak ada sistem brake ABS. Jadi persoalan terakhir untuk anda fikirkan, di tengah-tengah pasaran yang makin kompetitif dengan pesaing yang tawarkan macam-macam teknologi baru, adakah formula ringkas, jimat dan tahan lasak ni masih cukup kuat untuk Wave Alpha terus pegang gelaran motor rakyat? Apa pendapat anda? Fikir-fikirkan.